Yalah, some people, yalah, I nampak, I saw the comments on social media also. Adalah orang cuba mengapi-apikan insiden tersebut. Orang nak minta maaf, habis kat situ. Tindakan selanjutnya biarlah kerajaan yang ambil. Betul. So orang lain, as an individual or political party, you don't have to interfere. And I think that's what happened when this thing start to bersemarak, api dia dah menyala kan. Many people came with their own agenda. Yeah. Ada orang ada agenda untuk dapat asylum dekat Australia, dia datang dengan video dia. Itu katalah case Down syndrome ke apa. Satu lagi orang dekat Germany pula datang pula dengan video dia. Itu pun satu lagi masalah. Actually kita tak perlu pun layan orang-orang macam ni. Dia dah lari keluar daripada negara, duduk kat luar negara, buat macam-macam video. Yeah. Cuba membawa kebencian. All that kita tak perlu layan pun. Betul. Bagi saya rasa tak perlu layan orang macam ni. Betul. Ini semua sepatutnya ada kat Tanjung Rambutan. Betul. And then in the Indian market, same thing as well. There was, like some influencer who came up with their own video, and and yang tu pun dipergunakan menjadi isu juga. And sebenarnya that is what happened. Isu kecil ni menjadi besar bila orang-orang lain datang dengan agenda mereka sendiri.